Okay guys, kita pada mula hari ni kita bermain game. Okay, saya tutup suara game ni sebab nanti tak dengar saya cakap apa. Okay, video ni akan masuk YouTube. Okay, time ni saya pilih video pula dah. Kereta-kereta yang saya mau main. Sila korang komen kereta Honda ni okey ke tidak? Sebab dia low eh. Okey ke tidak? Sila komen di bawah. Okey? Okey ke tidak guys? Kalau okey, saya cuba dah bawa tadi. Nanti tengok ya di next video itu. Okey? Okey, ni saya saja pusing-pusing. Duit pun dalam banyak-banyak tu. Peminat main game kereta. Siapa yang peminat main game kereta, cubalah buat vlog. Macam gini. Okay? Okay. Saja sebut pusing-pusing. Tapi video ni panjang juga. Yang pusing-pusing ni. Nanti saya edit. Okay, dah mula main game. Okay, 3 tempat ada. Okay, ni time adjust. MK adjust. Apa? Yang tu saya tutup nama. Ni tengah pilih tempat mana paling okey. Antara design atau lain racing. Saya pilih racing tadi. Tu saya pilih racing tu. Okey. Jom ke bukan lumba racing. Okey, tidak tempat sini. Okey. Jalan jalan jalan. Jalan. Jalan jalan jalan. Jalan 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 jalan. Jalan. Kita stop kat situ. Sebab apa? Isi minyak dulu sebelum nak racing. Okay guys. Saya buat Honda sebab dah lama tak main game kereta Honda. Selalu main game kereta yang tadi tu. Yang main drift tadi tu. Tu pun dah masuk ke YouTube. Korang tengok je lah. Okay. Ni menunggu isi minyak. Isi minyak ke ni? Isi minyak kot. Habis isi minyak. Lepas tu gerak. Gerak lagi. Sebab kita lewat. Sebab tempat tadi tu kan ni macam dia ke atas sikit. Dia tempat jalan naik tu. Bukan bukit. Jalan. Boom! Terlanggar tu. Cik, tak ada lah. Tadi je terlanggar. Nanti ada video yang terlanggar. Tadi challenge. Okey, kat situ. Sekejap tunggu kat situ sekejap. Okey, dah di garisan peramat. Kita akan racing sampai 2 kali saja. Korang tengok je lah saya racing. Saya challenge tak langgar apa-apa tapi ada yang terlanggar sikit. Sikit je lah tapi yang berapa depan tu akan runyuk. Lepas tu cermin belakang dengan cermin depan terpecah. Lepas tu dah tak main. Sampai 2 kali je. Petang tengoklah. Saya main ke tak. Ke main FF ke. Cuba korang suggest untuk saya main game apa pula. Okay. Hari tu dah main game kereta ni tapi kereta lain. Tapi ada video kat YouTube channel saya. Korang tengok lah. Jadi scroll adalah video game kereta. 2 video.
Ada yang lagu lagi satu tak ingat ada lagu ke tak. Korang tengok je lah. Okey, video yang kereta warna merah tapi tak ingat kereta apa. Okey, tengok sampai habis. Saya pun tengah tengok eh. Okey. Ini pusing-pusing. Oh. Time ni okey lagi. Yang kedua tu nanti kena langgar pula. Sebab laju sangat. Ni nak racing. Cuba cuba korang teka ni racing ke atau main biasa ni. Cuba komen di bawah. Tadi main drift kan. Kau tengok je lah video drift. Kita main drift tadi. Ni saja video yang kedua main racing. Tadi main drift je pusing-pusing. Tak tahu korang suka tengok video racing ke atau tidak. Okey. Jalan. Pung. Tang sini okey lagi. Tengok yang depan sana. Tu. Ni petik sikit sebab laju sangat. Okey. Laju. Jalan. Jalan. Tang sini slow sikit. Sebab ni ada kereta berapi. Kereta berapi pula. Kereta apa? Macam ada berapi lah belakang. Macam exhaust. Exhaust ni 2 tu. Okey, yang ni pusing lagi. Depan situ nanti kena renyuk kereta pula. Okey, pusing. Lama pula video ni. Sorry kalau lama. Pusing. Tang sini dah kena tang situ. Pong. Terenyuk terus. Depan tu akan terenyuk. Renyuk terus. Okey, terpusing lagi. Pusing lagi. Sebab saja main dekat sini. Sebab tak tahu nak main dekat arah mana. So, main dah dekat sini. Okey, ni tempat lumba ke apa ke tak tahulah. Cuba korang komen. Ni tempat lumba ke atau tempat racing? Cuba komen di bawah. Okay, tapi jangan lupa subscribe sampai 1k atau 2k. Bersyak. Saya tak pandai sangat bercakap. Ni pun saja test bercakap. Okay. Sorry kalau videonya lama sangat. Sebab ni saja. Tayar kereta tu pun dekat atas line kuning. Pusing. Macam review kereta pula tu renyuk tu. Sudah renyuk. Lepas tu dah tak main dah. Mungkin tak main langsung.